topinya jalan tunduk-tunduk, lepas tu langgar orang. Dah lah pakai macam ni. Apa masalah kau sebenarnya ni? Dengan cara diam macam ni. Buka topi kau sekarang. Cik, bangun cik. Cik, bangun. Cik, bangun cik. Bangun. Cik, bangun cik. Saya tak sengaja. Cik, bangun. Abang. Fikri. Fikri. Fikri, tolong aku, Fikri. Mira, kenapa tiba-tiba dia pingsan tu? Aku pun tak tahu. Tadi aku marah dia, dia terlanggar. Aku masa aku marah-marah dia terjatuh. Pelik sangat. Dia ada penyakit. Aku rasa dia ada penyakit misteri lah. Aku pun tak tahu. Pelik lah. Kan? Ni aku rasa dia... pelik. Ni nak pergi hospital mana ni? Hospital terdekat je lah, kat mana? Hospital Kebun-Ibon Hentikan! Hentikan! Abang? Darah! Abang! Bangun! Bangun! Bangunlah! Berpuasa sungguh kelainan. Sejak pemergian ayah ibu aku, hidup aku langsung berubah. Kakak nak raya dengan adik dengan ibu je tahun ni. Yeay, kena nak masak apa? Mak nak masak rendang je ni dengan ketupat. Sedapnya rendang. Adik suka sangat. Perlu cari perempuan tu walau bagaimanapun. Perempuan tu. Sakit aku rasakan terlalu dalam, pedih
Ya Allah. Tahu ini semua kerja Sabrina. Aku perlu hapuskan dia dari dunia ni hingga lenyap. Oh, Amira. Kau buat apa telefon malam-malam ni? Aku nak minta tolong kau cari perempuan ni. Kau kenal tak? Cik kau cuba hantar tu kat WhatsApp nak gambar dia. Nak tahu kenal. Nak kau hantar? Okey, nanti aku hantar gambar di ke WhatsApp Aku perlu cari bukti dekat kawasan kemalangan abang aku ni. Aku perlu telefon Fly sekarang untuk tanya pasal perempuan. Adik, kau tahu kan aku buat semua ni untuk kita berdua je. Tapi kenapa adik pergi terlalu awal? Sekarang kakak dah tak ada siapa-siapa lagi dalam hidup. Aku rasakan terlalu dalam pedih. Kalaulah adik masih hidup. Demi abang, adik akan pastikan adik dapat cari perempuan tu. Benar cinta pada dirimu. Kalaulah abang aku masih hidup, Tak perlu kau ucap, kau bukan terbaik buat. Perempuan tu, aku perlu lari dari dia ni. Ya Allah, janganlah nampak aku, please. Macam mana ni? Aku perlu lari sekarang. Aduh. Cik, tunggu, jangan lari. Tunggu, Cik, tunggu. Cik, tunggu, jangan lari. Tunggu, Cik, tunggu. Punca tempat abang aku mati. Rupanya tempat ni yang pertama kali kita jumpa. Hei, kau tahu tak disebabkan kau, aku hilang orang yang aku sayang. Kau tahu tak, aku buat macam ni sebab aku nak selamatkan diri sendiri aku. Kalau aku tak tahu pun benda ni akan terjadi. Amboi kau ingat dengan kata-kata kau tu boleh ganti ke abang kau balik? Dengan harga 10 juta pun kau tidak dapat kembali ke abang
kau kena selamatkan diri aku. Kau ni selfish. Aku sengaja, bodoh. Kalau macam tu, kau je yang patut mati. Bunuhlah kalau kau berani. Bunuhlah aku. Ambil tangan. Bunuh. Bunuh. Bunuhlah. Bunuh. Ambil tangan kau ni, cekik. Bunuh aku sekarang. Kenapa? Aku sebenarnya ada penyakit coronavirus. Apa? Aku dah penyebab semua orang mati.